Ni muka baru bangun tidur. So kita orang kan sleeping bus kan. So pergi Airbnb just macam solat and then bersihkan muka semua. So kita orang tak boleh masuk lagi bilik. So sebab tu kita orang kat sini makan lapar weh. Ni kedai ni kita orang makan untuk kali kedua kat Ho Chi Minh selepas balik daripada Dalat. So kedai ni sumpah sedap. Pak, makanan ke? Terima kasih. Terima kasih. Huh? This thing is not normal. It's not normal. Me? He said it's his first time seeing it. Kacau. Okay. Dia masukkan sayur Dia suruh aku cakap rasa sayur dia. Neely does not like that at all. Neely does not like that at all. Tak apa, kita cuba. Oh, ini serius ni paling sedap setakat ni. Sebab dekat sini dia punya kopi pekat tau. Yang ini memang ngam-ngam soy. Sedap. Dia macam Only coffee. wow. She's having an interview now. I'm running out from that. What's your feeling after being interviewed? I have no idea. Look at my face. I just want to say I'm just here to look at kids over there. Show them they look so cute. Is it? Oh. I think so. Oh. Okay. Dan ramai gila kalau kat museum ni. Diorang memang bawa student and so on. Ada student university juga. And korang tengok sampai duduk weh. Sini. So dia akan ada orang yang terangkan. Tapi in Vietnamese lah. So kita orang tak boleh masuk pun. So skip je lah this place. Actually kita orang dekat Ho Chi Minh Museum. Ramai gila budak-budak. Pagi-pagi kita orang datang dah penuh dah budak kat sini. Kita tak boleh masuk pun. It's actually a good idea untuk bawa budak pergi museum sebab dia orang boleh belajar history like on the spot. Macam walaupun kita rasa dia orang tak belajar, tapi sebenarnya itu adalah cara budak belajar. Sorry. Ada buku besar. Anyone in English? No. Fine art. First elevator dekat Ho Chi Minh. Macam Harry Potter. Sangat unik yang ini. Like diorang macam still in war tapi masih ada lagi hope. Ni bunga ni adalah hope diorang dan letter tu adalah ni. This is my perspective, okay? So hari ni kita orang dekat Women's Museum. Kalau korang nak habiskan masa dan tak nak membazir duit untuk bayar duit untuk masuk kan. So korang pergi je museum wanita.
Women's Museum sebab dia free je. Ni baju kahwin dia orang waktu dulu dulu. Ini adalah baju orang Champa. Tempat ni memang tak ramai orang and memang free. So kita orang, sebabnya kita orang fikir macam kita orang macam overspend sikit lah untuk trip kali ni. Jadi kita orang macam pergi tempat-tempat yang free and dia jauh daripada tempat kita orang. Cuma bayar Grab tu lagi berbaloi daripada kau bayar tiket. Macam tu lah. So tempat ni memang free and okay lah, kau pun macam kau boleh belajar diorang punya baju, diorang punya baju tradisional sebab diorang pun ada diorang kan besar kan. So diorang punya part tu berbeza-beza tau. Like untuk museum ni dia ada macam 2 floor je. So free tu memang kira okay lah. Kalau bayar 10,000 dong pun kira macam okay. Tapi ya, dia free. Ni Airbnb yang kita tinggal dekat Ho Chi Minh tau. So ni dalam dia. And dia ada toilet, ada apa? Dia ada lift. So senang. And ada kitchen. Tiles pun ada. Okay, ni bilik kita orang. Aircon semua. Biasanya aku solat kat sini lah. And then sebabkan bilik kita orang macam bersepah sikit, so yang ni adalah sinki dia and ni adalah TV dia. Ni barang kawan kita orang macam sarapan pagi tadi. Aduh. Lepas tu toilet. Weh, aku suka gila dia punya ni macam ganggang je macam kalau mandi macam tu lah. Macam ganggang telefon. Sangatlah cute. Lepas tu toilet lah. Setelah. So itulah bilik dekat Saigon. Yelah Ho Chi Minh. So okay, aku nak kena basuh baju sebab baju kita orang dah penuh. Sahabat dah basuh baju, aku tak basuh baju lagi. So jom, diorang pun ada laundry room, ada disediakan deterjen and so on. Satu plastik baju kita orang. Baju aku je. So ni order dekat Grab, Chong Halal. Kita tengok oh my god. Oh ni daging. Ni kawan Vietnam kita orang yang suggest untuk makan. So kita try. Dia macam daging bakar. Daging dia ni macam daging bakar. So sekarang kita orang dekat airport. And dekat Ho Chi Minh Airport ni rupa-rupanya dia orang tak ada macam tempat untuk solat tau. So tadi aku solat kat sini. Aku solat di sini. Begitu. Aktiviti membuang apps. Dan dia delay dia tu boleh tahan juga naik backjet ni. Dia sepatutnya kita orang punya flight lebih kurang pukul 1 lebih. Tapi 1 lebih baru kita orang masuk, 1.30 macam tu. Tapi 1.30 baru kita orang masuk dalam flight. So mungkin dalam pukul 2 baru kita orang take off. Sampai sana tak pasti, kadang antara cepat ataupun mungkin kita orang pun delay. So okay, so ini sahaja untuk kali ini, untuk Vietnam. So jumpa dah vlog, bye.